Kelantan satu-satunya negeri yang dapat geran untuk sewa lori tangki air. Ada yang kata tak selesaikan masalah. ada yang bagi cadangan. Kena bina empangan. Saya memang setuju. Sebab itu, kalau kita semak kembali ucapan PM Belanjawan 2024, geran sewa lori tangki air ini bersifat sementara. Kita dah komit nak buat loji rawatan air di Machang, kos RM500 juta. Dan tahun 2026, kita akan mula tukar paip-paip asbestos RM235 juta. Jadi kat mana empangan di Kelantan ni? Kita akan bina TAPS di Machang dengan kos RM630 juta. Dan lebih 1 bilion pun sekarang ni. Untuk TAPS Machang, saya sendiri dah turun 3 kali. Saya aim nak turun lagi, dapatkan update terkini ni untuk pulihkan air Kelantan. Kita akan susahkan semua pihak, desak, pastikan kerja-kerja itu berlaku seperti yang sepatutnya.